Assalamualaikum. Okey, saya percaya you all pun dah tahu isu yang sedang hangat dekat dalam TikTok, dalam social media semua ni. Saya sebagai live host, influencer, content creator, saya rasa terpanggil untuk share something, which is media sosial ni kita tahu dia hanyalah alat, okey, platform. Tapi ramai yang jadikan dia sebagai hidup. Followers yang tengok kita, yang tonton kita ni, yang komen, bukan semuanya hadir dengan niat yang baik, betul tak? Jangan sampai kita letakkan live ni lebih penting daripada maruah, daripada kewarasan dari keluarga kita sendiri. Okey, wanita yang sudah bersuami, yang dah berkahwin, ada suami, kita kena ingat keutamaan kita tetap pada keluarga, pada suami kita, pada anak kita. Okey, pada yang ada isteri, pada isteri juga. Bukan semua benda boleh kita kongsi, lebih-lebih lagi aib pasangan, aib rumah tangga. Ada benda yang patut kita simpan kemas dekat dalam rumah. Okay, bila kita tengah bergaduh, bila kita tengah marah, jangan